UiTM Shah Alam merupakan sebuah universiti awam yang terletak di Shah Alam dan ia ditubuhkan pada tahun 1956. Pada awalnya, UiTM ini membuka pintu kepada lebih kurang 50 pelajar dengan fokus untuk membantu orang Melayu di luar bandar dan sehingga kini telah berkembang menjadi institusi pendidikan tinggi di Malaysia. Kisah seram di UiTM ini bermula oleh seorang bekas pelajar universiti itu dan ia telah berlaku di Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam. Kisah pengalaman seramnya ini meraih sehingga 168.7 ribu likes di TikTok, di mana kisah seram ini berlaku pada tahun 2013 dan ia melibatkan kesemua pelajar pementasan teater. Difahamkan cerita kesemua pakaian, kostum askar, senapang betul tanpa peluru milik Allahyarham Jin Samsudin dipinjamkan bagi sesi set penggambaran Bukit Kepong. Menurutnya, kesemua barang milik arwah telah disimpan lama di dalam stor dan anaknya memberikan kebenaran untuk mereka guna semula. Kemudian menurutnya lagi, setiap kali pementasan pasti akan berlakunya tragedi di mana burung mati dan kepalanya tercabut. Burung itu berada di dalam sangkar yang ditutupi oleh sehelai kain dan ianya disimpan di belakang stage dan kebiasaannya persembahan berlangsung selama 3 hari 3 malam. Pada keesokan harinya, setiap kali bermulanya persembahan, mereka mendapati burung itu telah mati, berlumuran darah dan kepalanya telah hilang. Show selalunya 3 hari 3 malam. Okay. Bila nak esok je nak ni kan buka kain, mati dah. Kepala hilang. Badan ada berdarah. Kemudian pada hari terakhir sebelum persembahan, mereka berpakat untuk membaca doa dan pada hari itu juga salah seorang pelajar perempuan ingin bermakeup di belakang stage. Difahamkan cerita, Dewan Seri Budiman tersebut mempunyai satu lorong gelap yang bercantum dengan tandas kiri dan kanan. Sewaktu dia sedang makeup, tiba-tiba bedak miliknya jatuh di tangga bawah yang gelap dan tiada lampu. Kemudian dia pun turun ke bawah berseorangan dalam tempoh masa yang lama dan dia naik semula dalam keadaan yang menggigil tanpa bedak di tangannya. Bedak dia tu jatuh kat tangga kat bawah. Bawah tu gelap tak buka lampu. Ayuh. Dan dia perempuan. Dia nak pergi ambil seorang-seorang dia. Dia pergi lama. Dan dia naik, dia tak pegang bedak, dia tak pegang barang yang jatuh tadi. Dia menggigil. Itulah antara kisah seram yang pernah berlaku di Dewan Seri Budiman UiTM Shah Alam.